calon ujian psikometrik pegawai penjara grade KA1. Anda betul-betul nak bersedia untuk hadapi ujian psikometrik nanti, tonton video ini sampai habis untuk memastikan persiapan exam anda menjadi yang terbaik. Tapi sebelum tu, anda ingat nak jadi pegawai penjara grade KA1 ni setakat fit fizikal je ke? Ramai sangkut bukan sebab mereka tak boleh lari laju, tapi sebab koyak semasa ujian psikometrik yang mereka hadapi. Ujian ni bukan nak tengok anda ni pandai matematik, tapi dia nak test jauh mana mental anda stabil bila kena hadap banduan hari-hari. Kalau anda jawab acah-acah baik tapi tak konsisten, sistem SPA akan detect anda ni menipu. So, hari ini, dalam video ini, saya nak bagi satu contoh soalan panas dari teras emosi yang ramai calon pening. Okey, jom tengok soalan ini sambil bayangkan anda tengah pakai uniform pegawai penjara. Melihat banduan dihukum tidak memberikan saya sebarang kepuasan peribadi. Melihat banduan dihukum tidak memberikan saya sebarang kepuasan peribadi. So, apakah pilihan jawapan anda? Adakah sangat setuju, setuju, tidak setuju ataupun sangat tidak setuju? Kebanyakan orang akan fikir, aku kan pegawai. Mestilah aku rasa puas hati kalau orang jahat kena hukum. Tapi bro, kalau anda pilih tidak setuju, anda sebenarnya dah masuk perangkap. Jawapan yang terbaik untuk soalan tadi adalah sangat setuju. Kenapa? Sebab tugas pegawai penjara adalah profesional. Kita laksanakan hukum secara prosedur. Bukan sebab kita ni sadis ataupun kejam nak tengok orang menderita. Kalau anda rasa puas tengok orang sakit, itu tanda psikologi anda tak stabil untuk pegang kuasa atas manusia lain. Nampak tak? Benda ini nampak remeh. Tapi inilah perangkap yang SPA pasang untuk tapis siapa yang betul-betul matang emosi. Sebab tu, saya nak ingatkan, jangan take easy untuk hadapi ujian ini. Dalam e-book yang saya sediakan ini, e-book khas ujian psikometrik pegawai penjara grade KA1, ada 100 contoh soalan yang dah dipecahkan ikut 3 teras utama, iaitu disiplin, emosi dan komunikasi. Setiap soalan ada penerangan. Kenapa jawapan tu A? Kenapa bukan E? Dia ajar anda cara berfikir sebagai seorang pegawai, bukan sebagai orang awam biasa. So, kalau anda betul-betul nak sarung uniform sebagai seorang pegawai penjara grade KA1, dapatkan rujukan ujian psikometrik khas ujian psikometrik pegawai penjara grade KA1 ini dengan klik link yang ada di bio profile Empire Kejaya untuk memastikan persiapan exam anda menjadi yang terbaik. Jangan sampai menyesal sebab tersalah pilih satu jawapan. So, klik link di bio sekarang untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik pegawai penjara grade KA1. Klik sekarang.